Naik minyak mendadak, inflasi tak akan naik. Itu teori ekonomi. Siapa yang ajar begitu? Kenaikan ini bila mendadak, kenaikan barang termasuk minyak bila mendadak begitu akan membawa kesan yang parah. Kita sebut harga minyak global. Memang benar. Harga minyak global meningkat tinggi. Tetapi setiap $1 Amerika dia naik dengan pengeluaran minyak di Malaysia, kita perolehi 360 juta ringgit. Jadi naik harga minyak itu pulangan kepada kita besar. Ini nak mengunsingkan orang kampung ni, harga minyak global naik. Di London, di Paris, di China, di India naik. Kita pengeluar minyak memang naik banding 10 tahun yang lalu, tetapi tidak boleh bebankan rakyat. Dan yang saya nak tekankan sekarang dalam kaitan ini ialah kenaikan begini menyebabkan ekonomi kian meleset.